Ini tip ya. Tip yang simple tapi tak ramai orang tahu. Ondok ni jarang jadi, tapi kadang-kadang dia akan jadi juga. Kadang-kadang dia akan jadi juga. Contoh nasi lombi ataupun nasi kita berair. Okey pada atas ni, kat sini dia orang akan, kita dah begitulah, salah satu daripada SOP kita orang. Kalau anda kata dalam ni nasi lemak, nasi lemak Okey, sikit kau jap. Kenapa nasi lemak kalah ni? kau tengok nasi lemak. Beza nasi lemak kita dengan nasi lemak tempat lain. Nasi lemak kita warna biru. Kenapa dia warna biru? Nasi lemak kita ni ada ekstrak bunga telang. Kau tengok nasi lemak. Okey, sambung balik. Okey. Kalau kata dalam ni nasi kita tu kata macam berair lah, lombi lah kata orang tu kan. Senang yo. Tak ni. Kita ada roti. Roti ni kita letak. Kita letaknya. Biasa kita letak banyak sikit lah. Kita letak banyak sikit. Ni saya nak tunjuk je kan. Banyak sikit. Dalam 7 ke 8 macam tu. Dan kita tutup. Kita tutup macam ni. Kita biarkan dia selama 15 minit macam tu. Roti tu akan rosak. Kalau air yang ada dekat dalam tu ke dalam roti, dan nasi kita akan jadi cantik. Saya cakap saya. Alhamdulillah.